أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar majlis perkahwinan pada hari ini diberkati olehmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah kedua belah tangan untuk memohon agar engkau berkati, rahmati dan redai pasangan pengantin baru ini, Muhammad Fazwan Hakimi bin Bahrum dengan pilihan hatinya Siti Nurtasha binti Roslan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada si suami ibarat keteguhan cinta Sayyidina Ali kepada Fatimah, kekuatan untuk menjadi suami dan ayah yang mampu memandu, membimbing dan mendidik isteri dan anak-anak menuju ke jalan yang engkau redai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah pula kepada si isteri kehebatan kasih Sayyidatina Fatimah kepada Ali, keupayaan untuk menjadi isteri dan ibu yang mampu menjaga maruah diri serta mengasuh anak-anak yang menjadi amanah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada mereka, Ya Allah, zurat-zurat yang soleh dan solehah, dan agar berkekalan mempelai ini sehingga ke dalam syurga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahi ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan keberkatan doa yang dibacakan sebentar tadi, pengantin kita pada hari ini dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan berkekalan hingga ke syurga, serta dikurniakan zurat-zurat yang soleh dan solehah, insya-Allah.